Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Okey, pada petang ni Anjali nak share mengenai dengan kolesterol tinggi. Okey, kalau kolesterol tinggi, apa yang kita perlu buat? Jadi ramai antara kita yang faham bahawa kolesterol itu adalah apabila kita tidak menjaga makan, kurang bersenam, selalu stres, kan? Itu yang biasa kita dengar, kan? Tapi sebenarnya kolesterol adalah melibatkan secara holistik, ya, maknanya setiap aspek kehidupan. Contoh, kalau kita ambil besi karat, kan? Besi karat apa saja fungsi dia? Dia terdedah dengan udara, air, kan? Kelembapan. Jadi walaupun dia keseorangan, tapi disebabkan kondisi luaran itu yang hari-hari melalui dia, maka dia akan menjadi karat. Sebenarnya kolesterol terjadi adalah disebabkan oxidative stress. Oxidative stress ni macam-macam, macam saya sebut tadi, saya sebut tadi makanan tidak seimbang, kan? Kurang makan buah, tidak bersenam, makan tidak seimbang, sayur kurang makan, kan? Jadi walaupun saya jumpa orang yang dia kata saya jaga makan, saya senam hari-hari, saya tak stres, tapi sebenarnya 94% rakyat Malaysia tidak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mencukupi mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, kan? Jadi walaupun mengaku, tapi sebahagiannya masih lagi imbalance, kan? Contoh, dia masih merokok. Bila merokok, bayangkan apa yang terjadi dengan sel-sel darah kita yang tidak menerima oksigen, kan? Darah menjadi pekat. Bila pekat, darah tu susahlah nak bergerak, kan? Macam jam. Kalau jam betul banyak, kan? Macam mana nak jalan? Okay, jadi di sini saya mencadangkan beberapa pencegahan lah. Pencegahan saya memang menjual, tapi saya bukan menjual benda yang untuk merawat, tidak. Saya menjual untuk mencegah. Pertamanya, saranan daripada Sheikh Lee sendiri, iaitu diet seimbang, iaitu makan ni lah, sayur, buah, suku-suku separuh, kurangkan karbohidrat, kan? Kurangkan manis, bersenam, kurangkan stres, cukup tidur, travel, riadah, dan macam-macam lagi, kan? Jadi itu perkara yang kita perlu tahulah, cegah. Dan satu lagi benda yang penting ialah suplemen. Suplemen yang saya cadangkan di sini adalah seperti antioksidan tinggi, iaitu Vivix. Vivix ni fungsi dia menjaga sel di peringkat DNA. Maknanya dia slow motion, kan, penuaan. Kita walaupun 50, kadang-kadang badan kita ni umurnya macam 90. Jadi itulah salah satu sebab yang kita perlukan Vivix antioksidan. Selain pada itu, kita perlukan Fetocol ST. Sebab badan kita ni penuh dengan kolesterol jahat. Jadi kita nak balancekan badan dengan kolesterol baik, kita kena tambah Fetocol ST dan juga omega 3. Omega 3 ini sejenis minyak ikan yang bergrade pharmaceutical. Memang kandungan DHA, EPA dia sangat tinggi, sesuai untuk sakit jantung, melancarkan darah, dan macam-macam lagi lah. Dia memelihara saraf darah kita, supaya darah lebih lancar. Jadi untuk mendapatkan cara makan, untuk pembelian, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi saya di nombor ini, 010 6300 503. Saya ulang, 010 6300 503. Dan insyaAllah saya akan memberikan cara makan yang betul lah. Kita guide cara makan yang betul untuk mencegah daripada kolesterol menjadi lebih teruk. Okay, sekian daripada saya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.